Korang tahu apa bahaya bangun lambat tak? Bangun lambat ni dia boleh menyebabkan kematian. Ini tak tipu punya, betul. Sekarang ni depan mata Abang Janggut sendiri, Abang Janggut dah nampak apa benda bahana bila kita bangun lambat. Tahu, kematian berlaku bang. Ini bukan main-main punya, ni serius. Tengok. 2 ekor kelawar remaja. Ini remaja ni. 2 ekor kelawar remaja bangun lambat. Maka apa berlaku? Nampak tak? Dia malam-malam dia cari pot dating kat sini. Dia masuk sini, dia dating dalam ni. Dia buat apa tu kita tak nampak, kita jangan fitnah dia lah. Mungkin dia borak-borak ke apa benda kita tak tahulah kan. Okey. Dia masuk sini. Lepas tu bila dia lambat bangun, pagi orang dah kerja. Bila orang kerja, start enjin pukul 8, pump. Start enjin pukul 8, dia tak sempat nak lari, dia kena sedut. Dia kena sedut masuk dalam air filter. Inilah nampak. Sekarang dia dah meninggal dunia. Sebab tu Abang Janggut pesan, jangan bangun lambat. Subuh bangun bang, awal-awal. Pukul 5 bangun insya-Allah